Laksamana Muda Tan Sri Dato' Seri Khair Tan Bala Singham ialah anak tempatan Malaysia pertama dilantik sebagai ketua terus TLDM. Mula berkhidmat dengan British Royal Malayan Navy pada Mei 1955 dan telah dihantar ke Britania Royal Naval College, BRNC, Dartmouth, United Kingdom. Beliau menamatkan pengajian pada awal 1958. Setelah ditauliahkan sebagai LT Muda pada 1 Mei 1958, beliau pulang ke Malaya pada Januari 1960 dan dilantik sebagai pegawai latihan kadet di Federal Military College, Port Dickson. Pernah berkhidmat di KD Sri Pahang, KD Mahameru, KD Sri Kelantan, pegawai memerintah, KD Hang Tuah, pegawai laksana dan pegawai memerintah, dan bahagian staf Tentera Laut Kementerian Pertahanan. Mengambil alih tugas Ketua Terus Tentera Laut pada 1 Disember 1967 dengan menyandang pangkat Laksamana Pertama. Beliau telah memegang jawatan sebagai Ketua Terus Tentera Laut selama 9 tahun dan bersara pada tahun 1976. Detik-detik kegemilangan beliau sepanjang menjawat Ketua Terus Tentera Laut, memperkenalkan NCN TLDM yang lebih beridentitikan Malaysia pada April 1968 menggantikan ST George S. Cross. Terlibat dalam usaha perluasan wilayah perairan Malaysia dari 3 batu nautika ke 12 batu nautika pada 1969. Memperkenalkan misil Exocet permukaan ke permukaan ke dalam TLDM pada 1970. Menubuhkan pusat latihan kadet dan rekrut di Jalan Bah Sun Pa, Singapura pada 1970 yang kemudiannya menjadi KD Pelando. Memperkenalkan seminar pegawai kanan TLDM pada 1972, memindahkan KD Sri Rejang untuk digabungkan dengan Rejang Area Security Command, RASCOM, di Sibu, Sarawak, pada 1972. Memperoleh tanah untuk TLDM di Lumut pada Januari 1973 dan Kuantan pada 28 Ogos 1973. Memindahkan pangkalan tentera laut di Woodlands, Singapura ke Lumut, Perak pada tahun 1973. Merealisasikan aspirasi negara dengan memalaysiakan TLDM pada tahun 1975. Mencadangkan keperluan kapal selam kepada kerajaan di dalam ucapan perpisahan beliau di KD Malaya, Woodlands, Singapura, pada 9 Disember 1976. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.